Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini hari yang amat penting buat rakyat negeri Sabah. Hari ini merupakan hari penentu untuk menentukan masa hadapan negeri Sabah untuk 5 tahun akan datang. Barisan Nasional telah meletakkan calon-calon yang terbaik di kawasan-kawasan yang telah kami tampilkan calon Barisan Nasional. Saya dengan perasaan rendah diri memohon kepada seluruh pengundi-pengundi di kawasan Don-Don yang telah kami letakkan calon-calon kami untuk berilah sokongan, dukungan dan undian anda untuk calon-calon kami diberikan mandat dan tanggungjawab menjadi wakil rakyat di kawasan anda. Kami yakin jika kami diberikan mandat di kawasan anda, kami tidak akan sia-siakan mandat yang telah diberikan dan kami akan terus bikin balik kawasan-kawasan itu untuk menjadikan kawasan jauh lebih baik daripada sebelum ini. Kepada rakyat negeri Sabah, berilah kami mandat, berilah kepercayaan, berilah kami amanah, berikanlah kami keyakinan anda untuk menjadi wakil rakyat di kawasan anda. Jadi kepada jentera-jentera Barisan Nasional, hari ini juga hari yang amat penting bagi parti kita. Ayuh kita bangkit untuk gerakkan jentera kita untuk memastikan kemenangan kepada semua calon-calon Barisan Nasional di bumi Sabah. Terima kasih kepada semua pengundi-pengundi. Terima kasih kepada rakyat Sabah yang telah menerima Barisan Nasional yang saya yakin akan terus menerima dan memberikan kebertanggungjawaban kepada Barisan Nasional untuk menggalas tanggungjawab dan amanah sebagai salah satu parti dominan di bumi Sabah. Ayuh Sabah, radu tetap radu, radu sampai menang. Ayuh kita bikin balik negeri Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Undi BN. Peace.